Tujuan kita adakan sidang media pada hari ini ialah untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai kutipan SD dalam Bersatu, yang selanjutnya membawa kepada panggilan untuk perjumpaan dengan lembaga disiplin parti pada 25 September lalu. Perjumpaan itu telah ditangguhkan tetapi belum dibatalkan. Ada 4 orang yang dipanggil, iaitu saya sendiri selaku ahli Majlis Pimpinan Tertinggi dan juga Ketua Bahagian Parlimen, Datuk Suhaimi Ghazali, Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Seronok, Saudara Isa Saidi, Ketua Bahagian Ampang, dan Saudara Muhammad Fadli Ismail, Ketua Bahagian Ipoh Timur. Pertama sekali perlu diketahui bahawa kami sebenarnya sedaya upaya kami cuba untuk mengekalkan isu ini sebagai isu dalaman parti. Sebab itulah walaupun media banyak tanya, walaupun ramai orang-orang atas dalam parti bercakap secara terbuka mengenai isu SD ini, kami memilih untuk tak jawab apa-apa langsung kepada media. Kami diam sebab kami nak uruskan hal ini secara dalaman mengikut budaya Bersatu, budaya sebagai satu keluarga. Itu sebenarnya budaya Bersatu, budaya yang mana kita boleh berbeza pandangan tapi kita selesaikan secara perbincangan secara adik-adik. Tetapi ada pihak yang membocorkan kepada media bahawa kami dipanggil ke lembaga disiplin. Malah yang lebih mengejutkan, seminggu sebelum kami terima notis, telah ada yang menyebarkan dalam media sosial bahawa akan ada sidang lembaga disiplin. Notis belum keluar, tapi berita dah keluar. Akibatnya setiap hari nama baik dan imej kami dan juga 120 orang ketua-ketua bahagian yang menandatangani dokumen yang akan saya sebutkan sekejap lagi diserang dengan menggunakan negatif songsang yang bagi kami adalah satu negatif songsang yang sengaja cuba dibentuk. Dan untuk memastikan karakter assassination yang bertubi-tubi ini tidak berterusan, kami pada hari ini terpaksa mengadakan sidang media untuk membersihkan nama kami dan nama 120 orang ketua-ketua bahagian lain yang turut sama menyokong apa yang kita lakukan. Bukan saja kepada parti, tapi juga kepada rakyat seluruh negara. Kami seboleh-bolehnya tak mahu buat sidang media ni sebenarnya. Tapi apa lagi pilihan yang ada pada kami? Kami diminta untuk bersabar dan fikir mengenai parti. Tapi siapa pula dalam parti yang fikir mengenai kami, 120 orang ni? Jadi saya nak minta kita clear bahawa bila saya sebut tentang kami, saya tak masukkan kami 4 orang saja. Saya masukkan kami 120 orang. Walaupun kami 4 saja yang baru dipanggil. Jadi dalam sidang media ini izinkan saya jelaskan kronologi sebenar apa yang berlaku. Sekitar 3 minggu sebelum PAT, Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu, bila mana saya dan beberapa rakan-rakan duduk berbual, kami berbual secara santai saja, timbul persoalan tentang satu cadangan untuk membawa usul pencalonan Perdana Menteri dalam PAT. Tak ada masalah untuk kita namakan Tan Sri Presiden sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi ramai di kalangan kami yang mempersoalkan kewajaran perkara yang sebenarnya bersifat strategi dalaman dibawa ke platform terbuka seperti PAT. Ini kerana kami merasakan ia boleh menimbulkan polemik yang tidak diperlukan. Maka timbullah satu cadangan untuk kita berjumpa dengan Tan Sri, membincangkan semula perkara ini. Tapi sebelum kita jumpa dengan Tan Sri itu, dengan Tan Sri Presiden, kita rasakan lebih baik kalau kita boleh tunjukkan bahawa sebenarnya pandangan kita ni mendapat sokongan pimpinan akademi parti dan bilangan itu bilangannya ramai, supaya jelas bahawa sebenarnya yang sependapat dengan kami adalah bilangan yang besar. Tak kira, takkanlah kita nak jumpa dengan Tan Sri Presiden kita pergi dengan tangan kosong. Yang eloknya ialah ada something dalam tangan kita, menunjukkan ini bukan idea nak mandai-mandai seorang diri. Maka kita pun mulakan usaha mengumpul tanda tangan, menyokong idea supaya tidak dibawa usul seperti itu. Asalnya nak buat macam petition, tapi kita tengok petition dia mungkin tak berapa kemah sangat, tulisan tangan, terabu dan semua itu. Jadi kita buat dalam satu format dokumen akuan yang sekarang ni ramai orang duduk sebagai SD. Saya nak bacakan dokumen yang ramai pihak selalu rujuk sebagai SD tersebut. Ini sebenarnya dokumen yang ditandatangani oleh 120 orang ketua-ketua bahagian Bersatu yang kononnya dituduh sebagai satu kesalahan. So ini dokumen, saya baca yang saya punya.
Jadi atas tu memang ada tulis lah, akuan bersumpah. Idea asal ni nak buat sebagai ST tapi dah sehingga saya tak payah ucap tak apa. Jadi yang punya ni macam ni, saya Wan Saiful Wanjan yang beralamat sekian-sekian dengan nombor kad kendaraan sekian-sekian selaku Ketua Bahagian Bersatu Bami dengan ini menyatakan bahawa 1. Saya mendukung penuh keputusan ahli-ahli MPT Bersatu dalam pemukiman MPT pada Februari 2024 di Gopeng yang memberi mandat kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengatur succession plan yang sesuai untuk parti berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan beliau selaku pemimpin yang berpengalaman. 2. Selanjutnya, saya menyokong pengumuman succession plan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin di Konvensyen Bersatu pada Julai 2024. Dalam pengumuman succession plan itu, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin menamakan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku calon timbalan Presiden Bersatu. Demi kemenangan kita, adalah lebih baik jika Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mengepalai parti sehingga kita menang PRU 16. Tetapi oleh kerana Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah beberapa kali berbicara mengenai persaraan, saya berikrar akan akur dan akan terus menjaga keutuhan parti demi menjaga legasi beliau. 3. Jika Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mahu melaksanakan perubahan, saya cadangkan ianya perlu dilaksanakan awal untuk memberi ruang ke pimpinan baru membuat perancangan memimpin parti dengan syarat mesti mengekalkan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi atau penasihat parti dan wajah hadapan parti. Saya tak jumpa translation poster boy, jadi betul-betul wajah hadapan parti. Perkara ini tidak wajar dibawa ke perbincangan terbuka seperti PAD kerana ia adalah strategi dalaman dan boleh mengundang reaksi negatif PAS. Paragraf 4. Saya merakamkan sepenuh penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin atas sifat beliau sebagai negarawan dan pemimpin yang ikhlas yang telah bersusah payah merangka succession plan begitu teratur dan teliti. Adalah ini ayat itu akhirnya bukan ini dibuat secara sukarela dan menggunakan tantangan. Itu dokumen penuh apa yang dipanggil sebagai SG. Dia sebenarnya dokumen akuan saja. Dan itu adalah teks penuh dokumen yang kami, ni yang ada ketua-ketua bahagian dalam sini, yang kami tanda tangan. Kami yakin, dan bukan kami sajalah, 120 orang yang tanda tangan. Kami yakin bahawa sesiapa pun yang sayangkan Presiden dan sayangkan parti, pasti mereka akan menyokong dokumen yang kami sediakan ini. Maka terbukti apabila kami mula war-warkan kepada rakan-rakan ketua-ketua bahagian, kami dapat sokongan yang besar. 120 orang ketua bahagian menandatangani dokumen itu. Ramai yang ada dalam dewan ini adalah saksi. Dan saya rasa amat jelas bahawa fokus kami ialah menyatakan pandangan bahawa usul yang sensitif tak perlu dibawa ke TAD. Kita build up sokongan kepada Tan Sri, dan poin utamanya ialah usul yang sensitif tidak perlu dibawa ke TAD. Malahan kalau di TAD, kita siap tetapkan lagi syarat bahawa Tan Sri Presiden mesti terus di depan. Di mana salahnya kandungan dokumen itu? Tidak ada satu ayat pun yang menolak Presiden. Saya harap kita jelas mengenai kandungan dokumen akuan tersebut. Jadi seterusnya timbul persoalan. Mana datangnya naratif songsang bahawa ada usaha nak menjatuhkan Presiden, sehingga isu ini dimasukkan oleh orang yang menulis ucapan dasar Presiden dan menjadi polemik dalam parti hingga hari ini. Dan lanjutan daripada itu, kami 4 orang pula dipanggil ke lembaga disiplin. Katanya ada lagi. Untuk mencari punca naratif yang songsang, sepanjang minggu lepas, sebenarnya sebelum itu lagi pun, kami rakan-rakan bahagian yang ada ni, kami duduk semeja dan kita bincang balik, kita review balik apa yang berlaku. Kami dapati bahawa ada satu titik permulaan di mana naratif menolak Presiden ini mula dicetuskan. Insiden ini ialah apabila Datuk Suhaimi Ghazali, Ketua Bahagian Sepang Institusi Negeri Selangor, dan juga Saudara Syukur Mustafa, on the way lagi, dia jauh sikit tadi ni, Ketua Bahagian Puchong dan Ketua Penerangan Selangor, dipanggil bertemu dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Pertemuan tersebut berlaku pada hari Selasa 19 Ogos 2025, beberapa minggu sebelum PAD, pada jam 11 pagi di Ibu Pejabat Bersatu.
Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah YB Rosmizan Ahmad, Ketua Bahagian Kuala Langat, dan YB Datuk Harrison Hassan, Ketua Bahagian Kuala Selangor. Datuk Suhaimi dan sekejap lagi Saudara Syukur ada di sini, dan mereka boleh mengesahkan bahawa dalam perjumpaan itu mereka diukur oleh Azmin Ali bahawa mereka tidak akan dapat watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya sekiranya mereka tidak balik dan tidak menarik balik SD yang nak menjatuhkan Presiden. Dan pasti Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur tak setuju untuk tarik balik, sebab dokumen itu bukan dokumen untuk jatuhkan Presiden. Mereka tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan Presiden. Kami semua tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan Presiden. Jadi macam mana nak tarik balik? Dokumen yang ditandatangani tumpuannya ialah tidak mahu usul yang boleh membawa mudarat kepada parti dibawa ke PAT. Itu tumpuan. Tetapi Azmin berkeras dengan urutan bahawa mereka berdua, Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur, tak akan jadi calon kalau tak tarik balik. Malahan saya dimaklumkan bahawa dalam perbualan itu Azmin pun ada kata dengan saya pun confirm tak dapat watikah jadi calon dah. Hebat Azmin. Dia beri gambaran bahawa kuasa Presiden untuk memutuskan calon pilihan raya sebenarnya datang dari dia. Dia yang pegang. Kalaulah kita tengok kronologi apa yang berlaku, kami berpandangan bahawa Azmin adalah pemimpin atasan yang pertama yang menggunakan naratif songsang ini untuk membuat tuduhan dan urutan pada Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur. Sebelum diorang berdua dipanggil, tak ada siapa-siapa dipanggil. Yang menariknya, pada masa yang sama, jentera Black Ops di media sosial begitu aktif menyebar naratif songsang bahawa ada usaha menjatuhkan Presiden. Tun Faisal, ramai ketua bahagian sayang semua kat Tun Faisal, Ketua Penerangan Parti, pula jadi kepala batu api. Dia bersungguh-sungguh keluarkan macam-macam kenyataan di sana sini, tapi sikit pun tak ada usaha nak hubungi saya. Untuk baca kandungan sebenar SD. Saya betul-betul pelik. Kenapa dia tak ada langsung kontak saya, hubungi saya untuk semak kandungan dokumen itu? Adakah dia tidak berminat dengan kebenaran? Adakah dia hanya berminat untuk pasakkan naratif yang songsang ini dalam minda semua orang agar hati kita berpecah? Dalam gerak kerja Black Ops pula ada nombor dari luar negara, kalau tak silap saya dari Thailand, dan nombor dalam negara, nombor phone yang digunakan untuk menyebarkan surat layang dan video grup WhatsApp yang mengaitkan timbalan Presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin dengan usaha mengumpul SD menjatuhkan Presiden. Yang peliknya, semua orang termasuklah pimpinan dalam parti tahu bahawa saya yang menggerakkan inisiatif ini. Saya berjumpa dengan kawan-kawan ketua-ketua bahagian. Datuk Seri Hamzah langsung tak tahu apa-apa pada masa itu. Tetapi fitnah yang disebarkan tiba-tiba mengatakan Datuk Seri Hamzah yang nak jatuhkan Presiden. Sehingga ada sekali itu Datuk Seri Hamzah pergi ke Sabah, dia balik daripada Sabah tu. Dia call saya. Daripada Sabah dia call saya, kita nak jumpa. Saya tak ingat tarikh berapa bulan, tapi saya ingat saya jumpa dia tu hari Selasa. Saya masuk bilik, terus kena marah. Apa benda kau buat ni orang telefon sampai nama aku pun timbul sama. Memang tak tahu apa. Tapi dikatakan dia nak menjatuhkan Presiden. Sebab itulah kami membuat kesimpulan bahawa ini menunjukkan ada orang yang cuba mengambil kesempatan dari isu ini untuk memburukkan nama baik Datuk Seri Hamzah. Dan individu yang menjadi dalang sudah pasti orang yang merasakan bahawa Datuk Seri Hamzah adalah ancaman kepada dia. Saya tak mau namakan orang itu. Tuan-tuan, perempuan yang wartawan, kawan-kawan ketua-ketua bahagian dan semua yang tengok sidang media ini boleh buat tafsiran sendiri. Siapa yang kita kenali perangainya suka baling batu dan semudi tangan. Yang paling senyap sekali, tak ada apa-apa langsung yang dia buat. Seterusnya, itu dia kata. Seterusnya, kita pergi ke Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu pada 6 dan 7 September 2020. Dalam majlis itu banyak benda lah berlaku, tapi ada dua keganjilan yang saya nak sebut di sini.
Pertama, kita melihat bahawa ramai betul peserta yang hadir pada hari tersebut. Dari mana datangnya mereka yang begitu ramai ini? Sehingga kan ada ketua bahagian pun tak dapat kerusi. Saya kat sini boleh confirmkan. Mana rasa hormat kepada institusi ketua-ketua bahagian? Kenapa Setiausaha Agong membenarkan situasi itu berlaku? Yang kedua, dalam ucapan dasar Presiden terdapat ayat yang mendakwa ada usaha mengumpul SG untuk menjatuhkan Presiden. Soalannya, siapa yang bawa naratif songsang ini sehingga Presiden pun tersalah faham mengenai apa yang berlaku? Adakah penasihat-penasihat ini membaca dokumen sebenar sebelum menulis ayat itu, atau adakah penasihat ini ada agenda yang lain? Sebab itulah, tuan-tuan dan puan, sebenarnya tak pelik apabila saudara Muhammad Fadli, glamour dengan nama Teri, ketua bahagian Ipoh Timur, bangun dan menaungkan tidak benar Tan Sri, tidak benar Tan Sri. Kita dengar daripada atas pentas. Sebab dakwaan itu memang tidak benar. Tetapi dengan begitu pantas, beberapa orang mengelilingi saudara Fadli. Seperti kita tahu, berlaku kekecohan. Saya ni tuan-tuan dan puan, saya jadi ahli Majlis Pimpinan Tinggi dah 3 penggal. Tak pernah sekali pun saya lihat PAT kita kecoh macam ni. Banyak isu sensitif yang kita bincang, tak pernah berlaku macam ni. Ini kali pertama saya tengok begitu buruknya apa yang berlaku dalam PAT, dan begitu buruknya kesan selepas PAT. Sampai Tan Sri Presiden pun kata memalukan. Dulu saya kritik PKR sebab mesyuarat dirami kerusi melayang, meja pun kadang-kadang terbang sekali. Mesyuarat jadi kecoh. Sekarang ni malulah kita bila budaya PKR dibawa masuk dalam parti kita yang namanya Bersatu. Tapi alhamdulillah, Tan Sri Presiden menenangkan keadaan. Ini bagusnya ada seorang presiden yang jadi father figure, bukan saja pada kita semua dalam parti, tapi bagi rakyat Malaysia secara keseluruhan. Dan alhamdulillah, PAT berakhir dengan baik hasil nasihat Tan Sri Presiden. Selepas PAT, kita ingatkan semuanya dah selesai. Tapi kita lihat Tun Faisal pakai nama Ketua Penerangan Parti, terus menerus bercakap mengenai ASP. Saya tertanya-tanya, adakah dia sengaja tak mahu isu itu mati, dan dia sengaja mahu isu itu jadi panas, sedangkan Tan Sri Presiden sendiri dah kata kita tutup and we move on. Kemudian tiba-tiba pada 21 September 2025, kami berempat menerima surat cinta, surat panggilan ke Lembaga Disiplin yang dijadualkan bertarikh 25 September. Tuduhannya berbeza-beza, tapi semuanya berkisar kepada usaha menjatuhkan Presiden melalui SG. Tapi masa saya tengah nak pergi ke pejabat, sesi saya pukul 12, dekat-dekat sampai itu saya buka WhatsApp, saya tengok perjumpaan ditangguhkan. Tak apalah, ditangguhkan. Sampai sekarang pun dia tak dapat lagi tarikh baru. Saya dengar cerita pada malam 25 September, selepas Lembaga Disiplin ditangguhkan, Azmin hantar mesej kepada Adun Selangor menyatakan bahawa dia nak letak jawatan sebagai Ketua Pembangkang Selangor. Kemudian mesej itu dipadamkan. Ada yang tanya saya, adakah Azmin letak jawatan sebab merajuk Lembaga Disiplin ditangguhkan? Saya jawab, saya tak tahu. Juara merajuk Malaysia ni yang ala-ala drama queen ni memang kita boleh bagilah kepada Dr. Sri Azmin Ali. Itu special award yang kita boleh bagi kepada dia. Sebab sebenarnya tuan-tuan, sebelum ni pun yang merajuk-rajuk ni kita biasa sangat dah dengan Azmin. Kalau kita ingat masa Konvensyen Bersatu Malaysia, Tan Sri Presiden umumkan ni pada 13 bulan 2024. Tan Sri Presiden umumkan bahawa Azmin akan dilantik hanya sebagai Setiausaha Agong. Dia merajuk, dia umumkan dia tolak. Ya, saya ada satu mesej dihantar dalam grup WhatsApp Badan Pimpinan Negeri Selangor. Ada orang daripada Sepang tu, dia forwardkan satu kenyataan media daripada Harian Metro. Muhyiddin Syadang Hamzah jadi Timbalan Presiden, Azmin jadi Setiausaha Agong. Tahniah YBDSAA. Dan dia tag pada Sri Azmin. Pukul 8.06 malam 13 Julai 2024. 87 minit, 1 minit je Datuk Sri Azmin Ali terus balas, jangan ucap tahniah, saya sudah tolak.
Masa tu lah dia tolak jadi sesago. Sama jadi sesago enggak? Saya pun tak tahulah masa tu siapa yang datang pujuk bagi kelayan kasih sayang dan kemanjaan kepada Datuk Seri Azmin, sehingga akhirnya alhamdulillah dia setuju untuk terima jawatan sebagai sesago. Hujan. Aku ini Azmin ni dia terkenal dengan sifat suka merajuk dan suka mengugut. Tadi saya jelaskan bagaimana dia ugut Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur. Ketua Bahagian Sepang dan Ketua Bahagian Puchong kata takkan dapat buat tikar calon. Ada satu lagi sebenarnya. Semasa PAD, dia juga mengugut Tan Sri Rahim Tamici, Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, meminta supaya mengarahkan pada masa itu supaya Tan Sri Rahim membuat satu aduan disiplin terhadap timbalan Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, Saudara Azruddin Idris. Saya tak tahu apa yang Azmin marah sangat kepada Saudara Azruddin, tapi yang menariknya Azmin mengugut Tan Sri Rahim bahawa jika tak buat aduan disiplin, maka dia akan pastikan tidak ada sebarang bantuan disalurkan kepada Melaka dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Hebat Azmin ni, saya kata Azmin ni memang betul-betul hebat. Satu parti dia pegang dan siapa tak sokong tak dapat peruntukan. Kalau kat Malaysia yang buat itu, dia ingatkan Anwar Ibrahim seorang je. Rupanya anak murid belajar daripada cikgu. Tapi tak apalah, kita balik ke isu SD dan panggilan lembaga istilah. Pengadu kepada Datuk Suhaimi, Saudara Isa dan Saudara Fahmi adalah Azman bin Anwar, Idris bin Abdul Halim dan Haris Ilham Rashid. Kita pelik, adakah mereka menghantar apa-apa bukti dalam ketuduhan itu? Tapi kita tak tahulah sebab lembaga disiplin ditangguhkan. Tapi kita maklum dan kita dapat makluman bahawa mereka ini adalah ahli-ahli yang datang ke Bersatu, satu kapal dengan Azmin Ali dari Fikir. Tuduhan kepada saya pula dibuat oleh Tun Faisal, Ketua Penerangan Parti. Antaranya saya dituduh menggunakan butiran palsu dalam SD. Saya pelik betul. Dia tak baca SD tu, mana dia dapat maklumat bahawa ada butiran palsu. Tuan-tuan dengar kandungan SD tadi, mana satu yang palsu? Dan saya nak buat penjelasan. Takut ada sebarang kekeliruan kat sini. Hubungan saya, yang ni saya kena mengaku depan-depan lah. Hubungan saya dengan Azmin ni memang sejuk dan dingin. Dia mencapai tahap beku. Ni saya kena akui memang sejuk. Saya rasa sebabnya begini, ini pandangan saya lah. Ceritanya sebelum konvensyen Bersatu pada Julai 2024, saya sebenarnya meletakkan diri saya dalam kumpulan yang menyokong Azmin. Sebenarnya saya minta maaf. Tapi masa tu saya letak diri saya dalam kumpulan yang sokong. Saya rasa dia layak, even kalau nak jadi timbalan presiden sekalipun. Jadi saya sokong Azmin sebelum pemilihan. Dalam konvensyen, Tan Sri umumkan Azmin sebagai sesago. Tak apalah, kita terima. Itu kebijaksanaan Tan Sri Presiden. Sebaik saja selepas konvensyen, saya dapat maklumat baru yang mendakwa bahawa siasatan, ini selepas konvensyen, siasatan forensik terhadap video intim yang dikatakan membabitkan Azmin Ali disandarkan. Katanya siasatan forensik mendapati bahawa video itu adalah sahih. Ini menyebabkan saya berubah fikiran mengenai Azmin Ali. Dan saya menyuarakan pandangan saya kepada beberapa orang bahawa selagi mana isu video songsang ini tak selesai, Azmin tak sesuai jadi pemimpin Bersatu. Macam mana kita nak letak muka kita? Bayangkan pilihan raya negeri Sabah nak datang, kita pergi kempen, orang kata, alamak, kau pun video sandakan tak boleh selesai. Sabah. Ini satu isu besar. Saya ambil sikap bahawa kalau political persecution, ya, kita wajib pertahan dan kita wajib lawan. Tapi kalau isu moral yang songsang, maka itu tidak sesuai untuk parti seperti Bersatu. Parti lain mungkin boleh, silap-silap boleh jadi presiden, tapi bukan parti Bersatu. Selepas itu, hubungan saya dengan Azmin selepas inilah yang perbincangan perbahasan itu, hubungan saya dengan Azmin ini memang terus jadi sejuk, dingin dan teruslah kerana. Jadi saya tak pelik kalau sekiranya beliau sentiasa mencari peluang nak target saya. Tak. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ringkaskan ini sebagai penutup. Yang pertama, dokumen yang ditandatangani bukan untuk menjatuhkan presiden,
tetapi untuk meminta supaya jangan bawa usul yang tidak sesuai ke PAT. Hari ini kita dapat lihat kesan daripada usul itu. Bersatu boleh hilang pengurusi PN, dan bersatu juga boleh hilang peluang untuk menaikkan pemimpin kita jadi calon Perdana Menteri. Kalau berlaku dua kehilangan ini, maka kehilangan ini adalah disebabkan dari usul yang dibawa ke PAT. Dan yang kedua, naratif songsang bahawa kami mahu menjatuhkan presiden adalah naratif palsu. Naratif songsang ini telah menyebabkan parti kita bertelagak sesama sendiri, disebarkan pula secara tersusun melalui jentera Black Ops, dan diburukkan lagi oleh Tun Faisal yang menjadi batu api. Tuan-tuan, saya yakin lepas ni akan ada macam-macam lah. Ada penafian lah, ada penjelasan lah, ada sidang media lain lah, mungkin ada yang merajuk lah, macam-macam dari kalangan mereka yang berkepentingan. Sekarang ni pun ada kumpulan yang menghubungi ketua-ketua bahagian. Ada beberapa orang sini boleh confirmkan, ugut macam-macam, dalam call lah, ada orang ajak jumpa lah. Saya nak tegaskan bahawa kami bercakap benar. Kami berusaha untuk simpan isu ini sebagai isu dalaman, tapi karakter kami dibunuh setiap hari. Dan kalau ada sesiapa nak buat helak dengan menuduh bahawa kami berbohong, maksudnya mereka ini nak menuduh bahawa 120 orang ketua bahagian bersatu seluruh Malaysia juga berbohong. Jadi nak percaya kat siapa? Jadi sebagai penutup, saya nak sebutkan 3 perkara. Pertama, based on apa yang kita dengar tadi, saya yakin kita faham bahawa ada kesalahan disiplin yang dilakukan oleh Azmin Ali dan Tun Faisal. Saya akan menghantar laporan disiplin yang disalah laku mereka berdua ke lembaga disiplin. Surat itu benar. Kedua, setelah mendengar semua penjelasan ini, saya harap dan saya percaya semua pihak, terutamanya seluruh kepimpinan parti, akan lebih faham situasi sebenar. Dan yang ketiga, mungkin ada orang yang nak menyalahartikan sidang media pada hari ini seolah-olah kami nak memburukkan parti. Saya nak tegaskan bahawa niat kami adalah semata-mata untuk membersihkan nama baik kami dan nama baik semua 120 orang ketua-ketua bahagian yang bertubi-tubi diserang secara tersusun, secara berterusan dan secara terbuka. Mereka nak bunuh karakter kami yang 120 orang ini karakter assassination. Sebab itulah kami terpaksa bawa hal ini ke sidang media. Walaupun kalau tuan-tuan lihat, saya sendiri kawan-kawan reporter dia boleh confirmkan, ramai di kalangan kawan-kawan wartawan ni bertubi-tubi hantar saya soalan, satu pun saya tak reply. Kami mengelak dari bercakap sejak awal lagi, ini sebenarnya memang isu dalaman, isu yang patut diselesaikan secara dalaman. Yang pergi kocorkan dan bawa ke media secara terbuka itu siapa dan kenapa buat macam tu. Tapi bagaimanapun, saya harap yang penjelasan yang diberikan isu dokumen ini boleh ditutup dan ditamatkan. Sekian, terima kasih. Jadi yang itu saya buka kepada soalan. Isu tak dibincangkan dengan Presiden dan apa respon daripada Presiden tentang isu perhatian sokongan? Ya, semasa isu ini panas sebelum BAT, sebelum BAT kita ada satu mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang akan dijabat parti. Saya tak ingat tarikh berapa bulan, tapi ini sebelum BAT. Dalam mesyuarat itu memang saya minta menurunkan soalan. Saya ingat pertama sekali Saudara Afan, Timbalan Ketua Badan Pimpinan Negeri Sabah, ada soalan. Kemudian diikuti pula oleh Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiati, Ketua Syarikat Indonesia, tanya soalan yang berkait dengan SE. Saya dah ready nak jawab, sebab tu saya minta orang tanya. Sebab saya nak buat penjelasan. Benda dia sepatutnya boleh selesai dalam syarat ini. Tapi Tan Sri Presiden pada masa itu terus mengatakan bahawa dia tak payah bincang pasal SE. Apa yang kita patut buat ialah fokus kepada BAT, pastikan berjalan lancar, dan ikut saya pun dalam ucapan saya takkan tutup isu-isu yang tadi. Saya akan fokus pada masalah negara. Jadi saya follow arahan dan nasihat yang dibagi oleh Tan Sri Presiden. Saya pun tak sebut apa-apa. Jadi saya ingat selesailah pada masa itu. Tapi kemudian selepas itu timbul lagi, kita tak ada lagi mesyuarat BAT selepas itu. Jadi belum ada ruang. Tapi karakter assassination terhadap kami berterusan.
Itu jawapannya. Okey. Tapi maksudnya selepas daripada presiden yang berlaku sekarang ni, ada dapat apa-apa respon daripada presiden tak? Mengenai SG spesifik pada saya belum ada. Saya dah mohon dalam syarat MPT yang saya sebut tadi, saya sebut bahawa saya memohon sangat untuk jumpa dengan presiden. Saya bawa SG ni masa mesyuarat ni, saya nak tunjuk dalam mesyuarat. Tapi presiden kata tak apa, nanti I will call you to set time. Masa TAT pun, masa salah-salah pun kat situ, saya cakap saya minta sangat nak jumpa Tan Sri sebab banyak salah faham mengenai SG ni. Dan sekali lagi Tan Sri kata dia akan bagi tarikh. Betul, memang ada tarikh yang ditetapkan. Hari Rabu akan datang. Kalau ke lapangan, kalau Tan Sri sini keluar ke lapangan, saya akan berjumpa dengan beliau. Memang ada tarikh yang masih ditetapkan. So itulah situasi sekarang. Maknanya sampai ke saat ini, saya ada lepas kita tadi, sampai ke saat ini Tan Sri tak tengok beliau di sini. Tidak? Betul. Betul. Ya, sehingga setakat yang saya tahu, dan sebenarnya memang susah untuk siapa-siapa lain tengok sebab semua SG itu saya pegang. Setakat ini betul lah, mungkin itu solution itu. Soalan tadi dah sedikit ada siapa tak pegang. Dan sehingga hari ini Tan Sri Presiden tak tengok lagi SG yang sebenar. Jadi jawapan saya rasa betul. Dari pandangan itu, bagaimana SG yang diperlukan itu berlainan dengan SG yang disifatkan? Okay. Aduh, dia mungkin juga persoalan itu. Okay. Jadi maksudnya ada satu besi yang tersebar. Saya cuba mengelak daripada masuk topik ini sebenarnya, tapi jadilah. Ada satu SG, satu gambar yang disebarkan dalam WhatsApp, yang mana dokumen ini dikatakan sebagai dokumen yang 120 orang tanda tangan. Dan saya boleh nyatakan bahawa dokumen yang viral itu tidak sama dengan apa yang sebenarnya kami tanda tangan. Saya, ialah dalam dunia politik ni, kita kadang-kadang ada masa kita tak berapa nak confident dengan satu dua orang. Jadi ada satu masa, kan saya sebut tadi Dato' Hamzah panggil saya marah tu. Jadi bila saya tunjuk pada itu, apa yang nak marah? Ini dia SG sebenarnya. Dia kata, okey, tak ada masalah apa pun. Saya explain kepada Dato' Hamzah bahawa ada satu negeri yang saya tak boleh nak pergi. Saya tak tahu nak jumpa siapa kat negeri Sembilan. Jadi Dato' Hamzah beritahu saya, you call Wabi Hanifah, sebab dia adalah orang yang rasional dan dia boleh bantu lah. Sebab SG tak ada masalah. SG ni adalah nak cakap ni idea, jangan bawa usul. Jadi saya sebenarnya saya tak berapa percaya. Saya cakap terang-terang ni. Saya tak berapa percaya dengan Wabi Hanifah ni, kalau panggil dia Wabi Hanif. Saya tak berapa percaya dengan dia. Sebab ada berlaku beberapa peristiwa yang depan kita dia kata macam ni, dia tempat lain dia kata macam ni, saya tak berapa percaya. Jadi saya fikir macam mana cara saya nak buat. Dato' Hamzah kata dia percaya. Jadi saya sediakan satu teks yang bunyinya adalah seperti mana yang saya dah baca, yang viral. Tujuan saya ialah kalau betul kau ni orang mati, kau patut tolak daripada saya. Beli baru sebut ke saya, dia ingatkan saya bahawa masa saya mula-mula bagi kat dia, saya pun tak percaya diri saya ni. Saya bagi kat dia, dia kata saya tak nak sign dokumen ni sebab dokumen ni tolak dan sebagainya. Masa tu lah. Jadi kemudian ada okay, dia nampak saya, you are okay. Jadi ini yang sebenarnya kita dua kita sama-sama. Wabi Hanif ni, dia baca dokumen tu, nak minta supaya Tan Sri segera berujuk. Dia kata tak ada masalah, aku boleh dapatkan 5 tanda tangan. Saya expect akan tolak. Dia kata aku akan dapatkan 5 tanda tangan. Apa yang dia buat sebalik ini, saya tak tahu dah betul-betul dia dapatkan 5 tanda tangan atau tidak. Tetapi itulah dia besi yang diviralkan. Saya boleh confirmkan bahawa itu adalah yang dipegang oleh Wabi Hanif. Sebab apa? Sebab walaupun dia padamkan PSG ni, dia ada satu tempat tu dia tulis ketua bahagian bersatu, nama bahagian. Jadi saya dia tulis bagi. Jadi dia padamkan kat situ, yang bagi tu. Dia terlupa kat atas ni, saya letak kod bagi 102.
Yang viral tu tuan-tuan cek 127 jempol. Jadi itu yang disebarkan. Itu yang dibawa pergi jumpa Tan Sri buat jadi batu api. Jadi itu jawapan kepada kenapa ada versi yang berbeza. Sebab saya nak prove, asalnya saya nak prove pada tak seorang je. Tak sangka dah pula saya prove kat satu Malaysia ni tiba-tiba bahawa individu seorang ni memang sukar dipercayai. So itu cerita. Datuk, tadi Datuk ada ceritakan tentang hubungan Datuk dengan Azmin. So, bagaimana pula hubungan Datuk dengan Tun Faisal itu sendiri? Sebab ialah Tun Faisal dan Datuk merupakan antara yang menyebabkan naratif ini. Dan seterusnya, memandangkan Datuk ada kata yang Tun Faisal tidak ada sebarang inisiatif untuk memberi Datuk dan juga sesiapa untuk mengesahkan tentang dengan SG itu. Ada tak dari pihak Datuk sendiri atau sesiapa yang cuba bertubui Tun Faisal dengan KDN? Ya. First kali saya memang cuba bertubui Tun Faisal dengan KDN. Ya. First kali saya memang tidak mengedarkan melalui WhatsApp, PDF semua tak ada. Sebab yelah kita sudah lapan selesaikan anak. Saya pergi jumpa orang, dia bagi sign. Sign saya ni. Itu cerita. Dengan Tun Faisal, hubungan saya dengan dia mesra. Dengan semua betul bahagia saja. Saya rasa macam ni lah, jangan tanya hubungan saya dengan dia. Tanya betul-betul bahagia ni hubungan dia orang dengan Tun Faisal macam mana. Saya pasti jawapan mereka ialah kami menyayangi Tun Faisal dengan sepenuh hati. Cuma kita minta supaya kurangkan sikit pengambilan gula. Dia hyper ni payah. Sebab pada hari PAT sebelum perpasaran tersebut, sebenarnya saya tersempak dengan dia di Dewan. Saya kata, Tun, saya minta sangat, so dia tak payahlah bawa, tak payahlah cerita, jom tengok betul SG sebenarnya. Dia kata tak payah. Dia brush off macam tu je. Dan ini realitinya. Dan bila kita cakap dengan Tun Faisal, ini semua boleh jadi saksi ni, saya tak buat cerita. Semua depan ni bodoh belaka dalam kepala dia. Betul-betul bahagian ni. Memang mangkuk ayun tak boleh harap semua betul-betul bahagian. Tak faham perlembagaan. Itu kalau karakter Tun Faisal. Dan itulah dia ketua penerangan kita. So, dalam kata lain untuk menjawab soalan tadi, hubungan saya dengan Tun Faisal amat besar. Betul. Ya. Tapi ada kata Rabu ni akan betul-betul kaki akan membawa STB dan STB yang saya satu Dari saya ke? akan bawa ke STB dan STB yang dapat menggunakan. Tak, yang satu lagi tu bagi saya tak relevan pun dalam perbincangan ni. Tapi ia dijadikan bahan untuk orang yang berhajat untuk mengambil peluang dalam hal ni untuk memburukkan Datuk Hamzah dia. Nampak dia nampak, oh ini dia SG sebenarnya. Dia tak tahu yang SG yang saya kesan ni yang lain. Yang tu SG tu tak ada tanda tangan pun. Jadi bagi saya tu tak relevan. Tapi kita akan explain lah dia Tan Sri. Dan saya yakin dengan pelaksanaan Tan Sri dalam menilai hal ini. Jadi kat 120 bahagian ni menyokong bahawa Datuk Sri Azmi dan Tun Faisal patut diambil tindakan. Yang tu kita tak bincang, kita tak ada SG berkait dengannya. Dan saya rasa kita tak payah pergi ke situ lah. Tapi yang pastinya saya akan submit laporan disiplin mengenai Azmin dan salah lakunya dan Tun Faisal dan salah laku. Dan saya mendoakan saya mendoakan supaya lembaga disiplin boleh jadi se-efisien dalam kes saya lah. Kes saya laporan daripada Tun Faisal sampai ke lembaga disiplin 18 bulan. 3 hari lepas tu 21 terus isu surat panggil saya untuk datang menghadap presiden pada 25 bulan. Laju. Jadi kita tengoklah mungkin petang ni kalau sempat, kalau tidak besok lagi saya submit. Kita harap lembaga disiplin akan terima. Datuk, mungkin yang pihak mengatakan yang SPP tidak berpelanggaran. So, isu ikut perlembagaan atau tidak ni. Dia kata macam tu sebab dia kata ini nak jatuhkan presiden. Ini kita kata kita nak buktikan bahawa sebenarnya ada sokongan terhadap idea supaya jangan bawa satu usul yang sensitif dalam PAT dan bincang secara terbuka. Nak buat macam mana lagi? Boleh kita datang 120 orang datang jumpa Tan Sri, tapi lebih mudah kalau sebenarnya ada dokumen yang ditandatangani selesai itu. Jadi ikut perlembagaan atau tidak ni sebab dia punya naratif kesongsang daripada awal. So bagi saya tak relevan isu. Tapi kita sekarang kita dapat confirmkan
fakta perlembagaan satu ialah Tun Faisal. So, nak tanya sikit pasal video Azmi Ali tu.